wabarakatuh. Sekarang kita berada di bulan di mana kita semua berlumba-lumba untuk berbuat kebaikan. Untuk pengetahuan semua, tahun ini Kelab Taha akan mengadakan program bersama anak yatim dan asnaf. Dengan ini, Kelab Taha dengan rendah diri ingin membuka ruang kepada semua yang melihat video ini, tidak kira sejauh mana video ini dapat diakses ataupun didengari. Kami ingin mengajak anda semua untuk bersama-sama membantu anak-anak yatim dan asnaf dari Pertubuhan Kebajikan Cahaya Kinta Ipoh Perak. Betul tu Kak Dila, pada 7 Mac 2026 bersamaan 17 Ramadan, seramai 17 orang anak yatim dan asnaf dari Rumah Kebajikan Cahaya Kinta akan kita membeli keperluan untuk persiapan Aidilfitri di Maidan Meru. Bukan itu sahaja, kita juga akan mengadakan majlis berbuka puasa iaitu iftar bersama-sama dengan mereka bagi membahagiakan lagi Ramadan mereka kali ini. Setakat ini, Kelab Taha telah menerima sedikit tajaan untuk pemberian duit hari raya kepada anak-anak yatim dan asnaf. Namun begitu, bantuan tersebut hanya tertumpu kepada duit raya sahaja. Oleh itu, kami masih memerlukan sokongan dan sumbangan daripada anda semua bagi membantu menyediakan keperluan lain sempena Aidilfitri. Kami dengan rendah hati ingin mengajak anda semua untuk bersama-sama menyumbang dan berkongsi rezeki supaya anak-anak yatim dan asnaf ini dapat merasai kemeriahan ketika Aidilfitri seperti kanak-kanak yang lain. Setiap sumbangan yang diberikan walaupun kecil amat bermakna buat mereka dan mampu menyediakan senyuman di pagi Syawal nanti. Kelab Taha juga bersedia dengan kebenaran pihak penjagaan anak yatim dan asnaf untuk berkongsi detail tentang anak-anak yatim dan asnaf Kebajikan Cahaya Kinta. Untuk saya makan kepada yang melihat video ini dari mengelakkan sebarang penipuan. Di samping itu, Kelab Taha juga bersedia berkongsi isi pembelajaran dan laporan kewangan sepanjang program ini berlangsung. Harapan kami pada kali ini ingin memberikan mereka Ramadan dan Aidilfitri yang lebih bermakna. Jangan lepaskan peluang untuk berbuat amal di bulan Ramadan ini. Setiap ringgit yang anda dermakan, insya-Allah akan menjadi pahala yang berpanjangan di akhirat kelak. Anda boleh menyumbang melalui nombor akaun ini atau kontak person jika anda ingin turut serta dalam program ini. Kami juga mengalu-alukan kehadiran anda untuk bersama-sama menyantuni mereka. Jom kita jadikan Ramadan kali ini lebih bermakna dengan berkongsi rezeki. Sumbangan anda kebahagiaan mereka. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.